Assalamualaikum guys. Kali ni kita akan tengok pertarungan antara makhluk-makhluk kat Roblox. Kita akan mula yang paling dekat depan. Au ni. Jom. Mana Au ni? Ni, Au ni. Tapi tak sama sangat lah aku buat sebab aku buat kat mobile. Yang ni. Yang macam ni. Yang ni. Okey, untuk musuh dia kita akan ganti kat tim 2. Kita akan letak jap. Kita akan letak Blue Rainbow Friend. Tak sama lagi aku buat. Tapi wajarlah aku buat dekat mobile. Okey. 1, 2, 3. Go. Itu dah ni yang berkurang. Blue pun berkurang juga kena setumbuk-tumbuk. Kita akan pusing-pusing sampai tengok. Dah ni lebih lagi kurang dia daripada Blue. Blue sikit je turun. Blue cakar-cakar pakai kuku dia. Walaupun dia tak ada kuku pun apa turun dekat tak ada pula dia serang. Tumbuk. Ni dah dekat tengah-tengah tu. Bulu masih penuh ni. Oh my god. Tumbuk. Tapi ni pasal pada dia besar meninggal. Jadi tengkorak. Mayat dia kan bawa tadi. Dah lepas. Blue pemenang. Jadi kita kena buang Au ni. Kita kena ganti dengan yang lain. Edward. Ni aku buat Edward the Man Eating Train. 1, 2, 3, go. Edward versus Blue. Edward langgar macam kereta api, saudara-saudara. Kena langgar sampai kat dinding. Kali ni Blue yang dalam keadaan sekat, saudara-saudara, diserang-serang. Tapi kenapa tangan dia sebelah 1, 2 macam ketam Edward yang tumbuk si Blue sampai terangkat-angkat. Dia naik atas dia. Tumbuk lagi. Sedangkan dah Edward the Man Eating Train tu masih kurang sikit saja. Tumbuk. Dicakar-cakar si Blue tidak berdaya. Sepertinya Edward the Man Eating Train akan memenangkan pertarungan ini. Tumbuk lagi. Aduh, jatuh Blue, kena banting. Blue kena lempar dari atas. Aduh, hancur berkeping-keping. Ngelik. Edward nampak dia langgar-langgar dinding. Iklan. Okey guys, kita dah kembali lagi. Tadi kan Blue kan mati. Jadi kita akan buang dia. Kita buang dinding. Kita akan masukkan yang Ghost 666 tu creepypasta. Tak boleh. Ni Papa Pizza Spider pasal dia sengit. Ni monster Papa Pizza tu misai dia sampai masuk dalam mulut. Macam mana tutup mulut nanti dia gigit misai. Okey, fight. Tapi nampaknya macam tetap Edward yang menang ni. Dia kecil sangat. Kencakar-cakar dengan Papa Pizza. Dah Edward tu kurang banyak. Papa Pizza Spider terus menyerang. Cucuk-cucuk dia.
Tapi dah Papa Pizza dah nak turun ni. Kalah juga. Walaupun dia bercucuk awal-awal. Papa Pizza tidak berguna. Dia kalah. Oh no. Macam mana kita kalahkan dia? Ni. Peta-peta. Kita kalahkan dia pakai peta-peta. Cuba, boleh tak? Ui. Kalahkan dia peta-peta. Cakap dia. Oh no. Peta-peta tidak berdaya. Tapi dah Edward kurang banyak. Peta-peta tak kurang langsung. Itu mengerikannya peta-peta. Peta-peta kalahkan ni Edward. Dia dah kalahkan 2 karakter Roblox. Lama ni sepertinya. Tu peta-peta duk cium-cium muka si Edward tu. Tapi dah peta-peta tak kurang langsung ni. Oh, tu ada kurang selai tu. Dah peta-peta. Peta-peta kat sini tak ganas dah. Rasa biasa-biasa je. Oh, kepala dia kena pusing. Aduh, lama sekali je ni. Duk gaduh. Lagu pun dah habis dah. Oh, dah Edward dah turun tu, tengah-tengah. Peta-peta baru kurang sikit tu. Berapa helai je. Oh no. Edward kena cakar-cakar. Dia kepik muka si peta-peta tu. Mata dia kena kepik. Oh, dia lepaskan balik. Sepertinya pertarungan akan dimenangkan oleh peta-peta. Sebab nyawa si Edward dah kurang banyak. Dia tombok-tombok terus. Muka dia kena kepik lagi tadi. Edward, peta-peta dah tengah-tengah tu. Edward dah nak mati. Sakaratul maut. Dan peta-peta win. Edward hancur berkeping-keping. Ngelag lah aku iklan lagi. Okay guys, kita dah kembali. Peta-peta berjaya mengalahkan Edward. Kita akan hilangkan Edward. Terganti dengan ni. Salah arah. Ni terganti dengan Vet. Daripada game Cheese Escape tu. Dari Cheese Escape melawan peta-peta. Siapa yang menang? Aduh, kepala dia kena bengkok tu peta-peta. Tikus ni bukan sembarang tikus. Dia tikus tak rasa. Bertarung dengan seganasnya. Tapi dah ada yang kurang.